60 hari sebelum Ramadan, Nabi sudah minta dengan Allah, ya Allah, mula dan lipat kali gandakanlah keberkatan di dalam kehidupan aku, dalam setiap kehidupan aku, bermula daripada Rejab ini. Ulama kata antara sebabnya ialah nak bagi tahu bahawa Rejab, Sya'ban dan Ramadan ini dia ada kelebihan dia yang tersendiri berbanding bulan-bulan lain yang juga ada kelebihannya. 60 hari Nabi berdoa dah, ya Allah, bagilah sampai Ramadan, bagilah sampai Ramadan. Kita pun sama. Cuba tengok lidah kita, cuba tengok hati kita. Berapa kali kita berdoa kepada Allah untuk Allah sampaikan kita ke dalam satu bulan yang merupakan bulan perayaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sebut cerita tentang Al-Imam Syafi'i, seorang dia aja, tak payah cerita yang 100 orang lagi. Imam Syafi'i khatam Quran 60 kali dalam bulan Ramadan. 1,5 bilion umat Islam hari ini, tak ada seorang pun yang saya rasa boleh mencapai tahap ni. Ramai orang Islam tapi tak seorang pun boleh sampai. Kita bila dengar cerita Imam Syafi'i khatam 60 kali dalam bulan Ramadan, kita kata macam kisah dongeng kan, sebulan nak habis 30 juzuk pun susah bulan. Jadi keberkatan ni lah, keberkatan masa, keberkatan keluarga, keberkatan anak-anak, keberkatan ringgit, keberkatan kehidupan, inilah yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minta daripada awal Rejab supaya bila masuk satu Ramadan, bukan baru nak bangat Injil, bukan baru nak buah gear 1, masuk Ramadan kita dah berada pada gear 4 dah mula sekarang.